kullahum. Bacaan apa sini? Jawab bila guna. Nun mati bertemu dengan lam. Sini tanwin atas bertemu dengan lam. Tafsilan li kulli. Cuba. Tafsilan li kulli. Tafsilan li kulli. Tafsilan li kulli. Di mana sini tanwin bertemu dengan lam. Maka bunyinya tafsilan li kulli. Tafsilan li kulli. Qalilil la yusbihunna. Qalilil la yusbihunna. Ini tanwin bawah bertemu dengan lam. Dan juga tanwin depan bertemu dengan lam. Khairul lakum. Coba. Khairul lakum. Khairul lakum. Khairul lakum. Kemudian dengan huruf ra. Mir rizqillah. Mir rizqillah. Apa kita buang situ? Huruf nun. Kita masukkan kepada huruf ra. Hanya idghamkan. Nun masuk kepada ra. Hisabar rasada. Hisabar rasada. Apa yang kita masukkan? Tanwin. Bunyi tak? Tanwin kepada huruf ra. Hisabar rasada. Hisabar rasada. Yalah, asal dia maknanya kita masukkan nun juga kepada huruf ra. Ataupun dengan tanwin bawah. Bi dhallamin lil abid. Dhallamin lil abid. Bi dhallamin lil abid. Bi dhallamin lil abid. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Tandanya mana? Semuanya ada sabdu. Sini ada sabdu. Sini ada sabdu. Semua ada sabdu. Dan pastikan huruf selepas sebelum dia huruf nun. Di sini tanwin. Ini tanwin bawah, tanwin depan. Dengan huruf lam dan ra. Apa? Cara bacaan dia apa? Masukkan terus. Dan seiklab ialah tukarkan. Ini contoh nun bertemu dengan huruf ba. Asal bacaannya ialah an bihum. Cuba bunyikan asal. An bihum. Bila iklab bunyi dia am bihum. Coba. Am bihum. Nanti mungkin orang tanya, kenapa bunyikan huruf mim? Ini namanya iklab. Apa maksud iklab? Tukar kepada huruf mim. Masuk iklab. Ambihum. Sini dhalalam ba'ida. Kenapa kita tukar huruf mim? Sebab iklab. Pusing-pusing dia. Kemudian ummah. Ummatin bisyahid. Apa? Ummatin bisyahid. Lagi. Ummatin bisyahid. Kenapa tak bunyikan ummatin? Bahasa iklab. Tukar kepada huruf mim. Alimum bizat. Alimum bizat. Kenapa kita bunyikan huruf mim? Sebab iklab. Dan di situ pun, di sini baris tanwin dia dah hilang. Sini pun baris tanwin dah hilang. Ini semua baris tanwin dia dah tinggal satu je lagi.
dan ada huruf mim. Dan pastikan selepas dia ialah huruf ba. Huruf ba. Sini huruf ba. Iklab. Apa maksud iklab? Bukan kepada huruf apa? Huruf mim. Bunyikan mim. Pastikan kita membaca itu yakin ini bunyi huruf mim. Jangan kita ragu-ragu dah. Tapi syarat dia mesti mim yang tegak kecil dia ni. Kecil. Dan selepas dia huruf ba. Kalau huruf lain bukan. Pastikan huruf ba. Okey, kita sambung bacaan kita lah. Apa nak? Ayam bunga. Apa ayat pun? 38 atas. Atas ya. Surat 7 maknanya B. Yang bentuk B. B itu tu 7. Bentuk B. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a. Qulna bitu minha jami'a. Qulna bacaan apa tu? Bacaan mati. Pergi mana? Qulna. Qulna walaupun dia ada situ di Islam apa? Huruf ada huruf alif 2 tu. Tapi bacaan mati tu. Qulna bitu minha jami'a. Qulna bitu minha jami'a. Pastikan bacaan mati, jangan kita terbang terus, masukkan terus, terjunkan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khawf. Faman tabi'a hudaya fala khawf. Fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun.
hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi. Awfu bi'ahdi. Ufi bi'ahdikum. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la takunu awwala kafirin bih. Itu bacaan apa tuh? Kafirin bih. Bacaan apa? Lam. Tukar kepada huruf mim. Lagi baca. Awwala kafirin bih. Awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batil. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
bir atamuruna nasa bil bir. Lagi sekali. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wa annahum ilayhi raji'un ya bani Israil اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي واتقوا يوما لا تجزي. Kenapa baca malla? Hukum apa situ? Idgham bila gunnah tanwin bertemu dengan lam. Nafsun an nafsin syai'a nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqadu minha adl
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. Lihat ayat di bawah. Cuba kita keluarkan hukum. Wattaqu yawman. Itu apa? Yang tadi itu apa? Bila apa? Nah, kemudian nafsun. Nafsun. Kenapa tak baca nafsun? Baca nafsun. Bertemu dengan apa tu? Tanwin depan bertemu dengan ain. Ain apa hukum dia? Izhar halqi. Maknanya jelaskan. Jelas apa yang kita kena jelas? Sun. Tanwin dia tu nafsun. Nah, jangan baca nafsun salah. Jelaskan. Lagi nafsin. Kita tak belajar lagi. Syai'au. Kenapa bunyi waw? Tak bunyi syai'an. Wala syai'au. Apa? Maknanya masukkan kepada huruf waw. Wala yuqbalu minha. Ada minha. Kenapa kita tak baca minha? Baca min. Min. Nun mati bertemu dengan apa? Ha. Bawah sekali. Minha. Syafa'atu. Tidak faham? Makna benar masuk kepada waw. Adlu. Tidak faham? Benar. Mansur. Pening kan? Kita masuk bahagian panjang. Ada depan ini ada bacaan panjang. Panjang tu ada 2, ada 4, ada 6. Ada 2, 4, 5, 6. Ada 2, 4, 5, 6. Ada 4 peringkat. Yang tu masuk dalam bahagian 5. Di depan akan menumpang. Memang ada dalam silibus kita ada bacaan panjang pendek. Bertemu dengan apa? Nah, ya, betul. Qad 5. Tak berhenti ya. Saya jaga anak ni man. Ini kalau dia ada petanda nak cari tak mana. Kedai dia. Tanya pergi dia kedai Quran terbit. Ni. Cari yang besar sikit lah, yang besar tak kecil. Ada yang besar 130. Ada yang kecil, ini kecil 70. Berapa ya? Yang ini ada 70. Ini dah besar Azhar. Tapi kecil lah, tak ni. Cari yang besar. Dia ada pergi kedai bawah ni. Dari yang mana Quran tadi? Dia di sini. Kalau boleh jelas mata senang bawa. Senang bawa tak? Senang bawa. Nak tinggal sini pun lah takut nak tinggal sini. Ya Allah kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hati kami bagaimana kau menerangi dunia dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka mendengar dan membaca kata-katamu dan mengikutinya dengan ikutan yang baik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.